Kota Kara dan Pekan Tua pernah menjadi benteng awal kebangkitan Johor selepas kejatuhan Melaka. Namun tekanan berterusan, ancaman Portugis, dan kedudukan yang semakin terdedah memaksa Johor membuat satu keputusan sukar. Untuk terus hidup, Johor tidak boleh kekal di hadapan. Johor perlu berundur seketika. Selepas meninggalkan Kota Kara dan Pekan Tua, Johor tidak bergerak secara rawak. Perpindahan dilakukan dengan terancang, menyusuri Sungai Johor ke kawasan pedalaman yang lebih terlindung. Kapal dan sampan membawa pembesar, pahlawan, keluarga istana serta bekalan penting. Pergerakan ini tidak disertai pertempuran besar, tetapi dipenuhi kewaspadaan dan disiplin. Sayong Pinang di hulu Sungai Johor dipilih kerana kedudukannya yang sukar ditembusi. Terletak jauh di pedalaman, kawasan ini terlindung daripada serangan langsung kuasa luar. Sungai Johor menjadi laluan utama dan benteng semula jadi, menyukarkan pergerakan musuh yang tidak mengenali arus, selekoh, dan laluan hutan di sekitarnya. Di sinilah Johor memperoleh ruang untuk bertahan tanpa tekanan segera. Di Sayong Pinang, Johor tidak sekadar bertahan. Di sinilah kekuatan mula disusun semula. Bekalan diperiksa dan diagihkan, senjata disiapkan, dan pahlawan ditempatkan mengikut peranan masing-masing. Laluan sungai dikawal rapi, manakala pergerakan keluar masuk diatur dengan disiplin. Dalam ketenangan pedalaman, Johor mengatur nafas baharu, bersedia menghadapi langkah seterusnya. Namun, ketenangan di Sayong Pinang tidak boleh bertahan selamanya. Kawasan ini selamat, tetapi terlalu jauh di pedalaman. Sungai yang melindungi Johor pada masa yang sama menghadkan pergerakan dan pengaruhnya. Kapal besar tidak dapat bergerak bebas, pedagang luar semakin menjauh, dan Johor mula terpisah daripada nadi perdagangan serta dunia luar. Johor sedar, jika terlalu lama bertahan di sini, kerajaan ini tidak akan tumbang kerana serangan, tetapi akan lemah kerana terputus hubungan. Sayong Pinang memberi perlindungan, tetapi bukan masa depan. Untuk kekal sebagai kuasa maritim, Johor perlu bergerak semula, menghampiri laut, dan membina pusat pemerintahan yang lebih sesuai.